Ilmu bukan sekadar maklumat. Ia adalah pelita yang menyinari sanubari. Namun, di era globalisasi ini, pelita itu memerlukan bahan bakar baru untuk terus marak, iaitu teknologi. Pernahkah kita terfikir apakah yang membezakan generasi dahulu dan sekarang? Jawapannya bukan sekadar pada apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Akmal Furqan, pengacara MyLB Channel saluran informasi anda. Hari ini kita bicara tentang lentera ilmu, sinergi tradisi dan digital. Asas seorang insan bermula dengan nilai. Tanpa adab dan ilmu di hati, teknologi hanya akan menjadi alat tanpa jiwa. Hari ini, dunia berada di hujung jari. Teknologi bukan lagi satu pilihan, tetapi keperluan untuk memperkasa generasi agar terus relevan dan kompetitif di pentas dunia. Generasi kini perlu menguasai ilmu dalam dunia digital yang semakin berkembang. Lihat saja di sekeliling kita. Teknologi memperkasa cara kita berfikir secara kritikal dan kreatif, memudahkan kita memahami konsep yang sukar dan meluaskan daya pemikiran kita melampaui bilik darjah. Walau bagaimanapun, kehebatan teknologi menuntut tanggungjawab yang besar. Tanpa ilmu, teknologi boleh memecah belahkan. Cabaran dalam pembelajaran digital. Lambakan maklumat. Terlalu banyak sumber sehingga sukar membezakan antara fakta, pandangan peribadi dan berita palsu. Gangguan digital. Media sosial, permainan video dan notifikasi berterusan mengurangkan fokus serta kualiti pembelajaran. Jurang digital. Ketidaksamaan akses kepada peranti-peranti dan internet berkelajuan tinggi antara kawasan bandar dan luar bandar. Kesihatan mental dan fizikal. Isu keletihan skrin, pengasingan sosial dan masalah postur badan akibat penggunaan peranti yang lama. Etika dalam pembelajaran digital. Integriti akademik. Menjauhi plagiarisme, sentiasa memberikan kredit atau rujukan kepada penulis asal. Kesahihan sumber. Menyemak fakta melalui portal rasmi dan tidak menyebarkan maklumat yang belum sahih. Adab berinteraksi. Menggunakan bahasa yang sopan ketika berdiskusi dalam forum atau kelas dalam talian. Hak cipta. Tidak memuat turun atau berkongsi bahan berhak cipta secara haram atau cetak rompak. Tips menghadapi dunia digital. Tapis sebelum kongsi. Pastikan sumber sahih dan membuat rujukan sebelum kongsi. Urus masa dengan bijak. Kekal fokus semasa belajar di hadapan skrin. Lindungi privasi. Jangan sewenang-wenangnya berkongsi maklumat peribadi atau kata laluan akaun pembelajaran anda. Hormati guru. Walaupun hanya melalui skrin, hargai masa dan usaha mereka dengan memberi tumpuan sepenuhnya. Teruskan menuntut ilmu, teruskan berinovasi. Kerana generasi yang hebat adalah mereka yang berakar pada tradisi tetapi terbang tinggi menggunakan teknologi. Saya Ahmad Akmal Furqan, pengacara MyLB Channel saluran informasi anda. Jumpa lagi.